Proton dan Touch and Go memperkenalkan kempen Raw Forward Ride Freedom memberi peluang kepada pemilik Proton X50 yang mengaktifkan RFID Touch and Go sedia terpasang untuk menikmati tol percuma sehingga RM500 bagi tempoh 3 bulan. Kempen yang berlangsung dari 1 November hingga 31 Disember 2025 itu turut memberi peluang kepada mereka memenangi hadiah wang tunai sehingga RM3,000 menerusi pertandingan video di TikTok. Untuk menyertai kempen itu, pembeli hanya perlu mengaktifkan RFID yang telah dipasang pada Proton X50 bagi melayakkan diri menyertai cabutan bertuah. Sebanyak 68 pemenang akan dipilih di mana pembeli yang membuat pembelian pada November akan menerima ganjaran tol percuma dari Januari hingga Mac 2026, manakala pembeli Disember akan menerimanya dari Februari hingga April 2026. Pemenang akan diumumkan melalui siaran langsung di laman rasmi Facebook Proton dan rebate akan dikreditkan terus ke dalam e-wallet Touch and Go yang didaftarkan bersama RFID kenderaan.